ke sini sikit. Okey, nak masuk apa tu Kak? Masuk. Okey. Okey, masukkan apa yang kita dah blend tadi. Semua. Iman ke sini, Iman ke sini. Malu kucing pula. Tak malu, tangan keras, tangan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okey, masukkan susu pekat lagi. Okey, masukkan Gula. Bismillah. Okey. Bismillah tu. Sebut agar-agar you all. Tengok tu. Kasih sebati. Vanilla essence. Vanilla essence. Ya. Gitu. Garam. Kita gaulkan dia bagi sebati ya. Tengok ni. Okey. Susu budin ni Pak San. Dia bukan kata bagi berhasiat je. Dia punya sedap, lazat, enak berkering tu. Ya betul, disukai ramai. Ada dalam makanan kita tu. Betul. Okey Kak. Tidak ada pembaziran di situ. Ya, selesai. Betul. Okey. Lepas tu, Gaulkan dia sampai gaul. sebati. Gaul lah, kasih sebati. Tengok tu, nampak tak? Okey, lepas tu Pak San, bila dah siap, kita masukkan dalam bekas ni. Senang aja rupanya. Senang je pasal, apa susah no. Masak pun mudah. Rasa pun sedap ni, mesti sedap ni. Mestilah Sedap, sedap. kan? Sebab ada susu putih. Wah, pasti sedap kan? Ya. Nampak ni, tinggal lagi berapa mangkuk dekat? Satu lagi. Satu mantap. Boleh. Mantap Abang San. Siap Nampak tak dah siap? Dah siap. Tapi sekarang ni kita tak boleh makan lagi. Belum. Sebab Kita kena sejukkan dia. Oh. Kalau nak sejuk, kita kena letak mana? Kenapa tak ais lah? Pandailah Pak San. Jom. Okey. Jadi Ima dengan Pak San berbual-bual lah dulu ya. betul. Nanti makcik siapkan Ya. kopi. Sedapnya kopi. Okey, Abang tu tak sabar lagi nak makan kan?